Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, tadi aku pergi ride ke Air Camang kat Bentong. Okey, dan aku dah try lah performance motor ni. Kita naik karak kan, highway, seliku-seliku sikit. Kita dah try lah. Okey, so by the way untuk motor ni dipinjamkan oleh Honda kepada aku. Ini bukan aku punya motor. Ini adalah dipinjamkan oleh Honda kepada aku. Alright, ini adalah Honda ADV 350. Pendapat aku lah bila aku try motor ni, bagi aku sangat selesa. Korang walaupun CC dia 350, tetapi kita macam bawa kapcai feel dia. Tapi dia punya selesa tu memang sangat selesa. Kalau korang pernah bawa skuter yang lebih daripada 250cc ataupun korang bawa skuter 250 lah. Dia punya feel lebih kurang sama macam tu, tetapi dekat dia punya RPM tinggi kan, dia lebih soft lah, lebih smooth. Lebih seronok lah orang cakap. Alright. Untuk motor ni berkapasitikan enjin 330cc, 29 horsepower dan 39 dan 31.9 Newton meter of torque. Minta maaf tersasul sikit. Okey, single cylinder. Dengan kategori dia dan cc dia macam ni, bagi aku dah cukup dah. Terlalu cukup. Dia punya torque tadi pun kuat jugalah. Okey, pick up dia pun kuat. Kita nak potong lori, potong kereta tadi pun agak kuat. Untuk cornering pun dia selesa. Suspension dia best. Okey. Untuk top speed dia pun aku try tadi boleh dapat dalam 1.5 lebih sikit lah. Dalam 1.52, 1.53 boleh dapat. Okay, kalau cruising kan selesa kita bawa 1314. Cruising 1314 memang selesa. So kepada korang yang jenis nak pergi ride dekat-dekat ke ataupun hujung minggu nak pergi ride, motor ni sangat sesuai sangat dah. Okay, setakat daripada sini kan, contoh daripada KL nak pergi utara kan, kita main cruising 1314 pun okey lah, cepat juga sampai. Selesa pun selesa. Enjin pun tak mengaum sangat. Suspension depan dia menggunakan USD fork 37mm daripada Showa tau. Bukan kaleng-kaleng daripada Showa. Untuk suspension belakang pun menggunakan suspension daripada Showa, dual shock absorber preload. Kita boleh laras lagi, boleh adjust. Okay. Untuk absorber suspension depan belakang ni dah cukup lah bagi aku. Untuk motor ni, dia kategori maxi scooter, adventure touring lah. Aku boleh cakap dia macam tu. So kalau korang nak pergi cruising, selesa. Nak pergi touring, selesa. Nak main off-road boleh lah. Tapi like off-road okey. Bukan off-road yang jenis macam rim berit tidak. Setakat off-road biasa-biasa okey, tak ada masalah. Masuk jalan kebun ke jalan balak yang tak berapa teruk sangat, okey lah. Alright. Untuk motor ni lah, sistem brake yang hadapan dia menggunakan menggunakan sistem brake disc sistem brake disc 2 port caliper daripada Nissin. Okey, belakang menggunakan 1 port caliper daripada Nissin. Okey, dual channel ABS. Saiz tayar hadapan, okey, saiz rim hadapan 15 inci, saiz rim belakang 14 inci. Sistem braking dia bagi aku tak pasti sama ada sistem braking ni yang dah hampir-hampir out to date ataupun memang dia tak sedap lah. Tapi bagi aku dia ada kurang sikit untuk braking dia tu. Sebabnya bila aku buat laju kan, aku brake tu dia macam respon dia lambat sikit. Kalau korang pernah bawa NSS 250 ataupun Forza 250, dia lebih kurang macam itulah sistem braking dia. Dia punya feel brake dia tu. Okey, dia ada respon dia macam lambat sikit. Okey, selain tu, yang seronok pasal motor ni aku suka dia punya seat. Okey, aku tunjuk kat korang Dia punya tinggi kan 795mm tau. Okey, aku punya tinggi adalah 1700mm. So bila aku duduk ni dia agak menjenjit sikit. Bagi aku dia agak lebar, body dia ni agak lebar, seat dia pun lebar. Tapi walaupun seat dia ni lebar kan selesa tau. Serius aku cakap. Duduk pergi cruising atau highway memang sangat selesa. Okey, kita pulas kan, tahu-tahu dah 1 dah 1.3 dah. Selesa gila. Okey, duduk belakang pun sedap. Sebab tadi aku try duduk belakang. Okey, aku punya member bawa. So aku duduk belakang. Memang sangat selesa. Seat belakang dia empuk lah. Boleh tahan lah. Tak ada lembut sangat, tak ada keras sangat. Selesa lah, selesa. Okay, nak sandar sini ke, okey lah. Untuk rider, dekat sini ada satu backrest. Okay, untuk backrest ni dia tak terlalu obvious sangat. So tak adalah nampak macam beria sangat lah. And then dia function lah sebenarnya. Bila korang ride kan, penat kan. Dia function tau. Memang function sebenarnya untuk backrest dia. Okay, kalau korang ride jauh, dia punya footrest ni ada 2 step. Satu depan, okay, satu bawah. Nampak ni. Atas, bawah. Atas, bawah. Jadi korang gayakan lah macam mana nak bersilat ke bersila ke hanya terpulang lah kat korang. Untuk motor ni juga dia datangkan dengan kapasiti tangki 11.7 liter. Menurut website 3.4 liter boleh pergi dalam 100 km. So anggaran untuk full tank ni boleh pergi dalam 300 km plus. Aku belum pakai sampai habis full tank lagi dan aku tak try lagi dia punya full consumption daripada full tank sampai kosong. Aku belum try lagi. Tapi aku boleh cakap bila aku isi full kan, dekat dia punya range meter tu tunjuk dalam 200 km lebih lah. Dalam 200 km lebih. So nanti aku try, aku ceritalah kat korang macam mana dia punya fuel consumption. Macam tu. Okay, kapasiti storage bawah seat pula. Dia bagi lagi dengan storage bawah seat dengan kapasiti dia 48 liter. Bapak besar.
anggaran boleh masuk dalam 2 biji helmet full face. Padu kan. Kalau korang pergi ride dengan wife ke dengan partner kan, tak payah bawa beg. Barang semua letak dalam ni. Selesai masalah. Kalau pergi ride mana-mana yang tak bawa beg, ride dekat, helmet simpan dalam ni. Selesai masalah. Okey. Kalau korang nak letak barang kecil-kecil macam handphone ke atau wallet ke kan, dekat sebelah kiri ni dia ada satu compartment. Okay, so boleh letak kat sini. Nak charge phone pun boleh, dia ada power supply, kabel type C. Dia punya mulut tu type C, cocok, handphone tinggal dalam. Selesai. Nampak? Best gila. Okay, untuk teknologi lain yang dia bagi, motor ni juga didatangkan dengan paparan meter TFT saiz 5 inci. Okay, untuk version yang ni, version lama dia guna meter digital, bukan meter TFT. Tapi untuk version yang baru ni, dia menggunakan meter TFT kan. Bila dia meter TFT ni, dia selitkan sekali, dia punya apps Honda Road Sync. Untuk Honda Road Sync ni, semua jenis motor Honda dia lah. Okay. Dia boleh guna untuk jawab call. Okay, boleh guna untuk terima notification. Boleh guna untuk dengar lagu. Dan juga boleh guna untuk tengok navigation. So, function lah sebenarnya. Korang download apps Road Sync. And then korang connectkan terus dengan motor korang. Lepas tu dia ada macam-macam fungsi lagi lah kat sini. Interface dia pun agak cantik, boleh tukar. Background dia boleh tukar. Ada 3 jenis ke 4 jenis background. Korang boleh tukar lah ikut korang punya mana korang minat. Okay. Untuk kunci dia menggunakan kunci smart key. Bagi aku okey lah. CC350 takkan nak pakai kunci biasa. Smart key cantik dah. Berat motor ni pula adalah 186 kg. Bagi aku motor ni best lah, best. Walaupun berat dia 186 kg, tapi aku boleh bawa motor ni macam bawa kapcai. Bila nak mencilok tu aku boleh mencilok macam aku bawa kapcai. Dia orang kata tak adalah berat sangat. Selesa lah, selesa, syok. Last time aku bawa XADV 750, aku nak mencilok aku agak macam kekok sikit. Sebab motor tu berat 200 km lebih. 200 kg lebih. Tapi untuk ni 186 kg, bagi aku macam bawa kapcai lah. Selesa. Daripada rupa bentuk design dia pun lawa. Dia tak ternampak terlalu adventure sangat, tak terlalu nampak macam fancy sangat. Dia lebih nampak macam, aku boleh cakap dia adalah look macam premium executive adventure. Aku boleh cakap macam gitulah. Okay, sebab kalau tengok tu kan, very nice. Dia nampak macam, how to describe best lah. Korang tengok sikit macam tu. Susah cakap Okay, lampu depan dia dan lampu belakang menggunakan lampu LED. So untuk korang yang rabun malam tu jangan risau, insya-Allah terang lampu ni. Naik highway kita kan tak ada lampu. Pakai lampu ni insya-Allah lah terang. Tapi jangan laju-laju lah bila jalan gelap-gelap ni kan. Kita sendiri berjaga-jaga je. Okay. Selain tu aku tak ada lagi nak komen. Aku cuma boleh cakap motor ni selesa lah. Kalau korang nak cari yang besar sikit daripada 250, ini dah cukup selesa. Nak cruising jalan jauh, nak sekali-sekali main off-road, dah selesa. Suspension depan belakang Showa. Apa lagi korang nak? Best. Kalau korang ada modal lebih nak tambah crash bar ini, EMS crash bar boleh tambah. Okay, macam ni dah ada crash bar dah tambah. Okay, dan juga dia dah tambah top box. Ini semua additional lah, tak ada kalau korang ada modal lebih boleh tambah. Nampak sikit adventure dia. Alright. So, kalau korang rasa lah, korang berminat dengan skuter Maxi ni, okay, Honda EDV 350 ni, korang pergi je dekat Big Wing dealer-dealer Honda yang berdekatan dengan korang lah. Okay, Big Wing Honda kot aku nama dia. Korang pergilah kat situ, deal je. Kalau korang rasa korang nak ni, korang komen lah kat bawah. Nanti aku sharekan salesperson mana yang best untuk korang, untuk assist korang beli motor ni. Alright. So kalau korang nak aku review motor yang lain, korang komen je kat bawah motor apa yang korang nak aku review. Okay, so itu saja. Kepada korang yang belum subscribe, belum like, belum share, silalah buat tugas anda. Okay, jom kita jumpa lagi dalam next video akan datang.